setakat ini hampir seminggu kita dah turun untuk berkempen, walkabout, buat ziarah kasih dan sebagainya. Alhamdulillah feedback yang positif saya boleh katakan. Walaupun yang kita faham kempen kita ada uh, yang menyokong kita, yang tidak menyokong, tapi itu hak pengundi lah untuk meluahkan pilihan mereka. Tetapi secara overall saya boleh katakan semuanya positif lah. Alhamdulillah Menteri Besar memberikan kepercayaan penuh kepada setiap calon yang bertanding, termasuk diri saya juga, dan saya berterima kasih kepada peringkat kepimpinan parti untuk mencalonkan saya sebagai calon bagi pilihan raya Negeri Sembilan kali ini di Chembung. Kalau saya boleh katakan daripada saya, yang pertama, saya sebagai seorang anak muda, kita akan cuba membawa perkara-perkara ataupun membangunkan perkara-perkara yang bersifat kebeliaan lah, seperti mengangkat suara anak muda ataupun sebab kita ada banyak institusi pendidikan di sini yang mana kita tahu institusi pendidikan ni adalah untuk belia, dan mungkin kemahiran mereka ada itu kita boleh bawa untuk terus membangunkan Chembung ini. Tetapi saya juga di samping membawa suara anak-anak muda, saya juga tidak akan meninggalkanlah suara-suara daripada golongan-golongan yang lain, kerana kita faham bahawa majoriti di sini adalah kawasan yang kalau mengikut kata orang, ini adalah kawasan untuk yang ramai warga-warga yang berusia. Jadinya dalam saya membawa suara orang muda, suara belia, saya juga tak boleh meninggalkan suara golongan yang lain lah.